Hai, marhaban kepada bakal guru kat luar sana ataupun guru dekat luar sana yang nak cari bahan pembelajaran yang korang boleh masukkan secara atas talian dengan meluas. Okey, saya nak kenalkan kat korang boleh guna Google Site. Google Site ni dia macam Microsoft Teams tapi dia lebih meluas sebab kita boleh masukkan pelbagai dokumen dan bahan-bahan media pembelajaran yang pelbagai lah. Okey. Seperti contoh, kita boleh masukkan Google Sheet, Google Doc, Google Form, and korang boleh guna bahan-bahan pembelajaran lah, seperti korang boleh masukkan link Canva, Koggle, link Padlet, boleh masukkan game kat dalam tu, game Bluecurt, Gaming Lab, Word Wall, Quizzy, semua boleh. Okay, dan korang boleh design sendiri ikut tema warna yang korang nak. Okay, kelebihan Google Site ni yang pertama meningkatkan kemahiran digital pelajar. Okay, pelajar boleh berfikir secara kreatif, memudahkan pembelajaran secara kolaboratif sebabkan dalam Google Site ni pelajar kena siapkan tugasan secara berkumpulan. Justru adanya akses kepada bahan pembelajaran dengan lebih pantas dan mudah. Okey, seterusnya Google Site ni juga dia berterapkan model Azure. Kita design ni ikut model Azure di mana ada analyze the learner. Kita tahu dulu pelajar tu tahap kecerdasan dia lemah ke sederhana ke tinggi. So tugasan kita bagi tu mestilah selari dengan keupayaan kognitif pelajar tu. Kita kena tahu dia pelajar visual ke, kinestetik ke, auditory. Seterusnya state objektif, kita boleh select media and materials apa yang kita nak guna. Seterusnya utilize media and materials, require learner participation, semua terlibat. And then yang menariknya dalam Google Site ni juga adanya evaluate and revise. Kita boleh buat pentaksiran. Okey, ada pentaksiran dalam Google Site dan ada pengukuhan. Okey, yang ni saya sharekan kepada anda antara contohlah yang saya letakkan dalam Google Site, iaitu adanya set induksi langkah 1 hingga langkah 3 dan penutup. So korang boleh tengoklah, ini antara hasil yang saya buat. Jangan lupa gunakan Google Site sebagai medium pengajaran harian anda untuk menjadikan pembelajaran lebih interaktif, mudah diakses dan menarik. Terima kasih atas sokongan anda semua. Bye-bye.